Seterusnya wa'aunil mazlum, orang yang dizalimi. Nah, di mana-mana saja kita tengok sekarang orang kena zalim. Jangan sekali-kali kita tengok saja. Ulama-ulama kata kalau kita lalu kat sungai, ada orang sedang lemah, dia kata tolong, tolong. Kalau kita pandai berenang, wajib kena pergi tolong. Faham? Kalau kita tak pandai berenang, wajib kita kena panggil orang lain. Tak boleh tengok saja. Nah, itu kewajipan atas orang yang sedang lemah ataupun dizalimi. Tengok sekarang ramai orang yang ditindas di dalam negara kita sendiri pun. Kita baca, lepas tu gitu. Nak tolong dah. Batulah kita dalam keadaan semakin lemah. Nah, Allah ajar kita tolong menolong ni, sayang kepada masyarakat, sayang sesama umat. Allah ajar kita dengan binatang-binatang. Sayang pada negara, Allah suruh tengok binatang. Sayang kepada kampung halaman, jaga kampung halaman, Allah ajar dengan binatang. Kita hak bodoh ni tengok binatang, kita hina binatang. Kita tak tahu di sebalik kerja-kerja mereka ni adalah panduan hidup umat manusia. Nah, sarang lebah ada besar naka, faham tak? Dia skor dia lebah ni, dia ada tugas, ada pemasuri dia hak keluar madu, ada tukang kutip madu, ada tukang beranak, ada tukang jimok saja, ada pengawal, ada tukang kayu, tukang buat sarang, dan ada tentera, ada tok ngulu dalam sarang, dalam komuniti dia tu. Ada JKK lebah, ada belaka. Kalau kita pergi kat lebah ni, bukan kita nak khianat dia. Tak, kita kata lebah-lebah, kami datang ni bukan nak kacau sarang hang, kami nak ambil gambar saja. Jangan ketik kami. Lebah ketik. Tak, mari dekat 300 ekor keluar, kejar bodoh rapok lari dah sungai. Betul tak? Padahal kita kabodoh, kita tak mau kacau pun kampung lamang dia. Faham tak ni? Kita pergi dekat, semua keluar skor-skor dia, sengat kita, kejar sampai habis kampung. Tapi orang Melayu tak reti. Orang mari ambil kampung dia pun, beres bos, RM200 buat ihsan. Betul tak? Tak belajar dengan lebah. Beruk beranak kecil, kita pergi ambil anak dia. Mak beruk. Saya nak pinjam anak 2 jam, awak pusing-pusing nak Jabatan Pulau Pinang boleh? Gitu. Faham? Beruk nak ajar, jangan beri ke orang anak. Tapi anak orang Melayu, orang boleh mari ambil di rumah. Faham? Wak lari nak pergi mana? Pergi Kelah, nak pergi Patah, nak pergi Bukit, camping, macam-macam hal. Nikah tak? Tak nikah lagi. Dah tu, mak dia badar dari beruk. Ke tak betul? Ada. Kan semua pengajaran belaka tu. Beruk boleh pergi ambil anak dia. Ambil pinjam anak saya ke, nak pergi camping. Tak ada pegang, bawa bahan tak tekak 15 jahit. Padahal beruk tak sekolah pun, dia reti bahasa. Kita tak reti. Ni molek mak pula marah. Girlfriend lama tak beri, boyfriend lama tak ambil. Boyfriend hang lama sungguh tak main tengok hang. Pergi mana? Selalu main ambil hang pergi jalan-jalan, pergi pantai. Ni lama tak main. Ada apa-apa ke? Suruh mari ambil. Nampak? Mari ambil anak dia, tak kahwin, tak apa. Oh, molek-molek ada. Ping, bunyi motor. Mak puan kata, siapa tu? Naik motor lagu tu. Mak tak rajin tengok ni. Siapa ni? Saya ni kawan anak makcik lah. Sama-sama sekolah. Kami kawan baik dua. Lepas tu ada apa? Nak ambil anak makcik lah, pergi jalan-jalan Queens Bay. Berlari mak pergi panggil anak rumah belakang. Leha ni boyfriend hang, mari ajak jalan, mai cepat. Bodoh punya mak.
Nampak? Awak hantar abang lah, abang mak boleh abang bagi tu. Adik-adik semua nak tengok. Ni nak tengok ni, berapa dah hari, handsome juga noh. Boleh puji balik. Ayah mana? Ayah sejik. Subhanallah, 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 subhanallah. Ayah pun balik, girlfriend dengan boyfriend tak dang nak keluar dari pintu pagar, terserepok dengan ayah depan pintu pagar. Weh, lihat hang, siapa ni? Hang nak pergi mana? Bawa anak aku nak pergi mana? Tak, saya kawan anak pakcik ni, kawan dia. Saya 4 tahun dah kawan dengan anak pakcik ni dekat U. Kami ni kira ni lah couple lah, nak kahwin bila-bila. Oh, macam tu. Bawa motor dia elok, jangan bagi accident. Kata bodoh punya ayah. Ingat nak katuk ngetokak. Ini dah akhir zaman. Faham? Pasal apa? Pasal tak ambil pengajaran. Terus kata Nabi ajar, datang pun ajar kita supaya reti. Nek?